Dalam satu lagi perlawanan di utara tanah air, tuan rumah Pulau Pinang yang kembali beraksi dalam saingan Liga Perdana mengutip 3 mata sulung selepas menjinakkan Sabah 3-1 dalam perlawanan di Stadium Bandaraya malam tadi. Bagaimanapun, skuad Pulau Mutiara itu dikejutkan dengan jaringan awal pada minit ke-11 menerusi pemain kebangsaan Muhammad Rozaini Abdul Rahman. Pulau Pinang bangkit di penghujung babak pertama apabila menyamakan kedudukan hasil jaringan Muhammad Zarif Hasna pada minit ke-45. Bermula babak kedua, kedua pasukan saling menatap pintu gol lawan untuk menjaringkan gol. Minit ke-61 sekali lagi Stadium Bandaraya bergema apabila sepakan percuma pemain import Korea Lee Jin-hoon gagal tangkap emas dan disambar Hilton Mora Morera untuk gol kedua Pulau Pinang. 3 minit kemudian, salah faham benteng Sang Badak membawa padak apabila Muhammad Zarif mencatat nama selaku penjaring gol ketiga Pulau Pinang.